Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. Okay, so tanpa buang masa kita terus kepada chart. Hari ini 21 bulan 5 tahun 2025, hari Rabu. So kita nak recap balik pada analisa lepas, yang mana pada analisa lepas kita target sebenarnya kita nak buy di zone-zone yang terbaik tau. Okay, zone yang paling bawah. Kita dah tunggu memang cun-cun paling bawah di sini. Dan kita sebenarnya mengharapkan yang price akan cucuk dan terus naik ke atas. Tapi apa yang berlaku, price cucuk bermula 21130, dia naik sampai takat 210 ya. So lebih kurang dalam 80 ke 90 pip je price membuat kenaikan dan price turun balik ke bawah dan dia terlajak zone ini, barulah dia membuat lonjakan naik ke atas. Okay, so sesiapa yang dapat profit kat sini pun dia dah dapat agak banyak juga. Tetapi siapa yang re-entry, so memang agak high risk, memang dah hit stop loss dah, sebab price dah breakout zone yang ini. Tapi barulah price seterusnya, untuk movement yang seterusnya, barulah dia follow kita punya uh, target ataupun dia punya movement yang sebenar dia. Okay, so biarkan yang berlalu. So, kita nak tengok apa yang bakal berlaku pada hari ini ataupun pada minggu ini. So apa yang berlaku pada minggu ini dan juga pada hari ini sebenarnya, kita nampak, kalau daripada sini kita nampak satu sideway telah berlaku. So jika berlaku sideway di sini, itu bermakna price sekarang berada dalam keadaan stagnan. Tapi sideway yang berlaku sini adalah sideway yang agak besar, range yang agak besar. Pergerakan yang dia buat pun setiap satu candle yang terbentuk pun beribu pip, beratus pip. Yang ni sideway dia. Okay, so dalam pergerakan sehari pun dia boleh sampai beribu pip. So untuk apa? Untuk lebih selamat, untuk apa orang kata, nak trading ataupun nak entry dengan cara yang lebih selamat, apa yang kita boleh tunggu, apa yang kita boleh buat adalah kita tunggu di zone-zone yang terbawah, yang paling bawah, yang paling rendah. Okay, sini. So sini support zone. Kita tunggu price untuk sampai ke sini dan naik ke atas. Dan the next, apa yang kita perlu tunggu, perlu tunggu untuk next movement, kita tunggu untuk price naik semula ke atas dan turun ke bawah. Right, so itu adalah planning untuk hari ini. Resistance pun sell zone. Alright, so apa yang kita perlu tunggu hari ini adalah kita tunggu untuk price masuk ke dalam ini. Sekarang price berada di tengah-tengah tau. Sekarang berada di sini. So untuk mengelakkan ataupun nak kurangkan risiko itu, apa yang kita boleh buat adalah kita tunggu untuk buy di zone yang ini ataupun sell di zone yang ini. Mana satu yang price sampai, di situ yang kita entry. Okay, sama ada dia akan sampai support dulu ataupun dia sampai resistance dulu, kita akan entry. Sama ada buy ataupun sell. Itu cerita di Nasdaq. Okay, dan sekarang kita nak tengok di US30. So di US30, pada analisa lepas, kalau kita nak recap balik, memang price follow kita punya entry ataupun kita punya zone. Yang mana kalau tengok di sini ada satu breakout di resistance before the breakout di sini, dan di sini ada satu zone yang mana the breakout. So ini adalah zone yang sangat kuat ataupun zone yang paling valid untuk korang nak entry. Okay, price cucuk 42246 dan price terbang hingga 42655. So lebih kurang dalam 200 plus something pips price membuat kenaikan ataupun membuat breakout ke atas. So price turun balik mencari zone, dan selalunya macam saya pesan, jika price dah datang buat kali kedua, zone itu agak high risk. Tetapi
high risk, sama ada berani entry ataupun tidak. 50% dia akan tembus, 50% dia akan naik semula ke atas. So yang ini adalah price membuat kenaikan semula ke atas, dan seterusnya adalah price membuat penurunan dan membuat double top di sini dan membuat penurunan. Okay, so untuk hari ini apa kita punya plan, right? So kita masih fokus untuk buy di zone ini. So di sini ada support ataupun buy zone. Kita target yang sebenarnya price nak membuat kenaikan masuk ke dalam, sebab di sini kalau tengok di sini ada satu resistance dan dia membuat satu breakout di resistance ini, dan di sini juga ada satu base yang mana base ini belum ada mana-mana zone untuk sampai ataupun price dah retest semula zone ini, belum ada. Okay, so kita fokus pada zone ini sahaja dulu pada hari ini, yang mana kalau kita tengok, kalau nak layer boleh layer setiap 5 ataupun 3 pips. Pastikan korang pecahkan, merge korang punya equity, korang punya risk tu, entry lah sekecil yang mungkin, tapi buat banyak layer. So sekurang-kurangnya kalau korang terpaksa cut loss ataupun hit stop loss, korang punya loss tu dia akan minima jika nak dibandingkan dengan korang entry di atas ini dan tunggu dia floating dalam ni. Okay, so kita manfaatkan bila price turun untuk price ambil order. Okay, so itu adalah beberapa trading style yang korang boleh gunakan dalam korang punya trading. Okay, apa lagi. So kita follow on the current structure, yang mana kalau kita tengok structure yang besar, kita masih nampak lagi uptrend. Di sini breakout dan turun, dan di sini the next breakout. So kalau ikut di sini ada double top, dan kemungkinan juga dia akan turun tu ada. Okay, kemungkinan akan turun tu ada. Cumanya depends bila price dah cucuk ataupun masuk ke dalam support zone ini, korang kena make sure untuk price nak pergi ke mana. Adakah structure uptrend telah terbentuk di time frame yang lebih kecil ataupun sebaliknya. Okay, so lagi satu, korang kena ingat juga sama ada di Nasdaq ataupun di Dow Jones, jika berlaku solid breakout, so setiap zone itu tak valid, korang kena entry berlawanan. Contoh, kita target nak sell, nak buy di kawasan support. Jika berlaku solid breakout di kawasan support, apa yang kita boleh buat adalah kita re-entry sell di kawasan ini. Okay, itu saja. Saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.